Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kat depan saya ada LC V8. Okey. So saya dekat Ampang. Okey, so saya datang ke sini, customer request untuk saya datang ke sini. So ada extra charge bila saya datang ke tempat customer. So untuk LC V8 hari ni adalah pasang GPS tracker lah. Okey, ni customer beli sendiri semua. Okey. Saya dah terangkan beberapa cara pemasangan. Okey. So kalau GPS tracker ni, mana yang tak pandai pasang, mana yang tak pandai pakai, dia akan menyebabkan kehabisan bateri. Bateri boleh cepat weak, boleh cepat drain. Okey. So dia kena betul-betul pemasangan dia, baru dia okey. Kalau yang sampai salah pasang tu lain lah. Kalau salah pasang boleh menyebabkan rosak lah. Saya tak pasti ataupun tak ingat lagi. Tak silap saya dalam video saya yang sebelum-sebelum ni, ada yang saya tunjuk kerosakan dia pasang dekat kedai lain. So pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi karen. Okey, setiap pemasangan saya akan terangkan. Okey, so nanti kita tengok kerja-kerja untuk pemasangan GPS ni selepas siap pemasangan. GPS ni berfungsi dekat LC V8 ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah siap pasang GPS tracker dekat motor ni. And then kita dah test. Okey, so macam biasa saya akan ajar customer saya selepas siap pemasangan. And then saya tunjuk beberapa fungsi. Okey, macam yang kita lihat ni, nampak GPS ni bergerak. Okey. So kita boleh tengok record yang motor kita pergi ke mana dan ke mana. Okey, nampak Okey. Itu ni, okey, kita boleh tengok live location kita, motor kita dekat mana. Okey. So okey, macam motor ni kita tengok tengah hidup, nampak RPM dia dekat sini. Okey. So nampak RPM motor ni. Okey, RPM motor ni tengah hidup. So kita boleh matikan motor ni dengan masuk sini, dah masuk password dia. Password starting 7 1 hingga 7. Okey, kita boleh tengok Okey, motor terus mati Okey, motor terus mati. On kunci macam mana pun dia tak hidup. Okey, dia boleh hidup sementara saja. Okey, dia on macam tu and then dia tak boleh. Okey, so nak start pun semua tak boleh tau. Okey. Apa tak boleh Okey, so itu saja. Okey. Okey, kita on balik. Okey, selepas kita settle, nampak? Okey, dia boleh hidup Okey, kita off. And then kita on. Okey. Dia terus macam biasa saja balik. Okey. Okey, so itu saja untuk LC V8 kali ni. So kepada anda di sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori, boleh terus call atau WhatsApp saya. Okey. Ciao.